Di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Sungai Gelap, sekumpulan pelajar universiti datang untuk menyiapkan final assignment mereka tentang kehidupan masyarakat luar bandar. Awalnya kampung itu nampak tenang, hijau, sunyi dan penduduknya sangat mesra. Namun ada satu peraturan pelik yang diberitahu oleh ketua kampung. Jangan keluar selepas jam 7 malam dan jangan sesekali masuk ke jalan belakang surau lama. Pelajar itu Zaki, Mira, Daniel dan Suri menganggap ia sekadar adat orang tua. Malam pertama, mereka masih keluar untuk merakam suasana. Jam menunjukkan 7.3 malam, tapi mereka masih berada di jalan kampung. Kabus tiba-tiba turun terlalu tebal, seolah-olah menelan seluruh cahaya. Dari jauh, mereka terdengar bunyi orang mengaji dari surau lama. Suaranya merdu, tetapi terlalu banyak suara, seperti serentak dari puluhan orang. Surau tu dah lama tutup kan, bisik Mira. Tiba-tiba, semua bunyi berhenti. Sunyi. Kemudian, ada bunyi tapak kaki perlahan di belakang mereka. Satu demi satu, lampu kamera mula gagal berfungsi. Dalam cahaya malap telefon, mereka nampak sesuatu barisan penduduk kampung berdiri kaku di tengah jalan, semua menghadap ke arah mereka tanpa berkedip. Dan di hadapan sekali, seorang wanita tua menunjuk ke arah surau sambil berkata perlahan, "Kamu dah langgar waktu mereka." Zaki cuba lari, tetapi jalan kampung yang tadi lurus tiba-tiba jadi seperti tidak berpenghujung. Setiap kali mereka berlari, mereka kembali ke tempat yang sama depan surau lama. Pintu surau terbuka sendiri. Dari dalam, suara mengaji semakin kuat, bercampur suara menangis. Kali terakhir kamera mereka sempat merakam, hanya nampak pintu surau tertutup perlahan. Dan di skrin terakhir, muncul tulisan, "Assignment diterima, tetapi pelajar tidak pernah pulang."